Bayangkan, korang semua diberikan kuasa untuk membina kesebelasan utama teragung Chelsea bagi era Liga Perdana. Satu pasukan impian yang menggabungkan legenda setiap zaman. Di depan mata korang ada deretan nama yang telah mengukir sejarah gemilang di Stamford Bridge. Tapi ada satu syarat. Anda hanya boleh pilih 11 orang sahaja, iaitu kesebelasan utama. Siapakah yang korang akan ambil? Dan apa yang lebih penting lagi, legenda manakah yang akan korang terpaksa korbankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama aku lagi Zonan dalam special episode. Ini adalah kesebelasan utama pilihan aku lah, yang aku sendiri pernah menyaksikan mereka beraksi lah dalam era Liga Perdana lah, iaitu bermula daripada tahun 1992 sehinggalah ke yang terkini lah. Dan perlu diingatkan yang aku bermula secara serius mengikuti Liga Perdana Inggeris dan memberikan aku dan memilih untuk memberikan sokongan padu aku kepada pasukan Chelsea bermula daripada tahun 2003-2004. So, jadi keputusan aku, mungkin ini yang akan buat korang rasa trigger ataupun korang rasa tak puas hati lah. Mungkin ada juga yang tak bersetuju. Malahan mungkin ada yang menganggap beberapa pilihan aku ni satu penghinaan kepada nama-nama besar yang lain yang terpaksa aku ketepikan. Tapi sebelum korang serbu ruangan komen, bagi aku peluang dulu. Dengar hujah aku dulu. Sebab kesebelasan utama yang akan aku bentangkan ini adalah gabungan antara hero-hero klub, legenda-legenda klub dan bintang sensasi semasa. Bukan satu pilihan rawak yang aku main pilih secara random sahaja. Dan ia adalah sebuah unit ataupun sebuah pasukan yang dibina berdasarkan atas keseimbangan, pencapaian dan juga impak taktikal yang mungkin akan membuatkan korang terfikir dua kali. Jadi, kita akan setiap pasukan sudah pasti akan bermula daripada bahagian belakang lah. Untuk kesebelasan utama aku, benteng pertahanan ini adalah gabungan antara kepimpinan dan juga mempunyai rekod kejuaraan yang baik dan juga kualiti yang hampir mustahil untuk ditembusi oleh pihak penyerang ataupun pihak lawan. Di gawang gol seperti yang korang sedia maklum, sudah pastilah The Great Wall, Peter Cech. Bagi aku dia adalah pemegang rekod kelab Chelsea untuk jumlah clean sheet dan ataupun perlawanan tanpa bolos yang terbanyak dengan statistik sebanyak 228 kali. Pada musim 2004-2005 sahaja, Peter Cech telah mencatatkan 24 clean sheet di Liga. Satu rekod yang masih belum dipecahkan sehingga kini. Peter Cech juga adalah sebahagian daripada tulang belakang pasukan yang memenangi 4 gelaran Liga Perdana, 1 Liga Juara-Juara dan juga 1 Liga Eropah. Dan Peter Cech adalah penjaga gol utama yang masih lagi memegang rekod hanya bolos 15 kali sahaja di dalam liga untuk 38 perlawanan. Okey, kita akan move forward kepada back kanan kita, iaitu none other than Dave, iaitu Cesar Azpilicueta. Kenapa? Okey, bagi aku Cesar Azpilicueta ini adalah seorang pahlawan sejati dan juga contoh seorang profesional. Azpi ataupun Dave adalah seorang pemain yang unik kerana dia pernah memenangi setiap trofi yang ada bersama-sama dengan Chelsea, termasuklah Liga Perdana, Piala FA, Liga Juara-Juara dan juga Club World Cup FIFA. Flexibility Dave juga sebenarnya untuk bermain di mana-mana posisi adalah satu sebab kenapa aku pilih dia. Dan juga sebagai kapten, kepimpinan dia menjadikan beliau aset yang tidak bernilai. Dan beliau juga datang dengan harga yang tidak mahal, lebih kurang dalam 7 juta pound daripada Marcel. Jadi dengan penampilan yang lebih 300 penampilan bersama dengan pasukan Chelsea, sudah pastilah nama Cesar Azpilicueta perlu dimasukkan lah dalam kesebelasan utama pilihan aku. Kemudiannya, kita akan bercerita mengenai gandingan di bahagian back pertengahan ataupun centre back. Gandingan impian bagi aku lah. Yang pertama sudah pastilah antaranya adalah captain, leader dan juga legend, iaitu none other than Mr. Chelsea, iaitu John Terry. Bagi aku, John Terry adalah kapten paling berjaya dalam sejarah Chelsea dan dia memimpin kelab kita ataupun kelab Chelsea memenangi 5 gelaran Liga Perdana, 5 FA Cup, 5 Liga Juara-Juara dan lebih daripada itu sebenarnya, John Terry adalah back tengah dengan jumlah jaringan gol yang tertinggi dalam sejarah Liga Perdana. So, sudah pasti dia akan menjadi satu pemain yang perlu diletakkan dalam kesebelasan utama pilihan aku lah.
di sebelahnya, di sebelah beliau, sebelah John Terry, bagi aku adalah pemain uh, El Monstro ataupun O Monstro, iaitu Thiago Silva lah. Walaupun Thiago Silva tiba ke Chelsea pada usia yang agak lewat, tapi impact O Monstro sangat-sangat luar biasa. Dia punya calmness, ketenangan, composure, pengalaman dia dan kepimpinan beliau di barisan pertahanan menjadi kunci utama kejayaan Chelsea sewaktu menjulang trofi Liga Juara-Juara pada musim 2020-2021. So, itulah dia gandingan pertahanan tengah antara bagi aku, iaitu John Terry dan juga Thiago Silva. John Terry mungkin sebagai left centre back dan Thiago Silva sebagai right centre back. Untuk melengkapkan barisan pertahanan di back kiri sudah tentulah Ashley Cole. Bagi aku, dan aku rasa semua orang pun menganggap Ashley Cole adalah sebagai back kiri terbaik di dunia pada zaman kemuncaknya ataupun pada prime-nya. Bagi aku, Cole adalah seorang juara bersiri. Dia memenangi Liga Juara-Juara, Liga Perdana Inggeris dan juga 4 piala FA Cup bersama dengan Chelsea lah. Dan kebolehan untuk bertahan menentang pemain sayap terbaik dunia seperti Cristiano Ronaldo dan juga yang lain-lain sambil memberi ancaman overlapping di bahagian serangan adalah tiada tandingan. Okey, itu adalah bahagian back pertahanan dan juga termasuklah dengan penjaga gol. Kita akan bercerita pula dengan jentera tengah ataupun nadi ataupun jantung pasukan, sesebuah pasukan. Di bahagian tengah, aku perlukan gabungan antara tenaga yang tidak berkesudahan dan juga kebijaksanaan seorang penjaring gol. Okey. Sebagai enjin tengah di bahagian tengah bertahan, tiada siapa yang lebih layak melainkan N'Golo Kante. Seorang pemain yang seolah-olah mempunyai kembar di atas padang. Kante sebenarnya adalah nadi di sebalik kejayaan Chelsea menjadi juara Liga Perdana pada musim 2016-2017 dan juga Liga Juara-Juara pada tahun 2020 dan 2021. Pada musim pertama bersama dengan Chelsea, beliau dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA. Anugerah yang membuktikan impak luar biasa N'Golo Kante kepada pasukan Chelsea. Dan dia juga telah memenangi hampir semua trofi utama untuk kelab dan juga negara, termasuklah Piala Dunia bersama dengan Perancis. Dan N'Golo Kante juga seorang yang bagi aku humble, down to earth. Dan itulah yang menyebabkan aku merasakan dia perlu berada sebagai pemain tengah bertahan dalam pasukan kesebelasan pilihan utama akulah. Di hadapan N'Golo Kante, nadi serangan dan juga penjaring gol terhebat dalam sejarah kelab, iaitu Frank Lampard. Mr. Chelsea nombor 2 bagi aku, Frank Lampard. Seorang pemain tengah yang mencipta rekod yang sukar dipercayai, iaitu dengan 211 gol untuk Chelsea. Frank Lampard adalah simbol konsistensi menjaringkan lebih 10 gol dalam 10 musim berturut-turut di dalam Liga Perdana Inggeris. Frank Lampard juga adalah seorang konduktor utama pasukan semasa memenangi 3 gelaran Liga Perdana dan juga merupakan kapten yang menjulang Liga Juara-Juara di Munich, menewaskan Bayern Munich pada tahun 2012 kerana John Terry digantung perlawanan kan. Okey. Jadi itu adalah dua enjin utama aku, iaitu N'Golo Kante dan juga Frank Lampard. Di hadapan iaitu di bahagian tengah menyerang, kuasa kreatif pelbagai zaman. Serangan tidak akan lengkap tanpa sentuhan magis, dan barisan ini mempunyai 3 arkitek serangan dari era yang berbeza lah. Masing-masing ada keunikan masing-masing. Bermula dengan lelaki yang memulakan revolusi di Stamford Bridge, iaitu Gianfranco Zola. Sebelum era Roman Abramovich, Zola adalah sebab kenapa ramai jatuh cinta dengan Chelsea, termasuklah aku sekali. Seorang seniman ataupun seorang seniman dan seorang seni ataupun seorang artis yang bermain bola sepak dengan menjaringkan 80 gol, dan kebanyakannya adalah gol-gol yang unik lah bagi pasukan Chelsea. Pada tahun 2003, beliau diundi oleh para peminat Chelsea sebagai pemain terhebat dalam sejarah kelab, dan juga bagi aku satu penghormatan yang menunjukkan betapa besarnya legasi Gianfranco Zola ni kepada Chelsea. Dan sebelum kedatangan Moises Caicedo, jersey beliau iaitu nombor 25 itu diabadikan. Tiada siapa yang akan menggunakan jersey tersebut lah. Dan juga kita pun sudah pasti hampir setiap musim akan berulang-ulang kita akan menyaksikan klip Gianfranco Zola mengayam-ayamkan Jamie Carragher di penjuru sebelah kiri kan. So korang tahulah apa video yang aku nak cakapkan tu kan.
Okey, selepas itu di bahagian sayap, di bahagian sayap kiri. Tadi Gianfranco Zola tu di bahagian tengah iaitu role number 10. Di bahagian sayap kiri, seorang genius Little Belgian iaitu Eden Hazard. Selama 7 tahun di kelab, Hazard adalah sumber kreativiti utama pasukan. Dia menjaringkan 110 gol dalam 352 penampilan dan juga merupakan salah seorang daripada 3 pemain dalam sejarah kelab yang mencatat lebih 50 gol dan juga 50 assist di Premier League ataupun di Liga Perdana bersama dengan Didier Drogba dan juga Frank Lampard. Hazard juga membantu Chelsea memenangi 2 gelaran Liga Perdana dan juga 2 Liga Eropah. Sayang sekali tidak dapat bersama-sama untuk memenangi Champions League lah kan. Tapi Hazard juga berjaya untuk meraih anugerah pemain terbaik PFA pada musim 2014 dan juga 2015. Jadi, satu lagi, melengkapkan trio Eden Hazard, Gianfranco Zola, ini adalah sensasi terkini lah, iaitu Cole Palmer. Mungkin ini adalah pilihan yang akan menimbulkan kemarahan korang, tetapi impak segera beliau kepada pasukan Chelsea tidak boleh dinafikan. Pada musim sulungnya, iaitu 2023-2024, Palmer menjadi nadi kepada pasukan Chelsea yang sedang bergelut pada ketika itulah dengan menjaringkan 22 gol dan juga 11 bantuan gol di Liga Perdana. Jumlah 33 gol itu adalah juga yang tertinggi dalam Liga, membuktikan kemampuannya untuk memikul beban pasukan pada usia yang begitu muda. Mempunyai ketenangan yang memberikan gelaran iaitu Cole Palmer kan, dan kepercayaannya untuk mengubah perlawanan meletakkan beliau berhak untuk berada dalam kesebelasan pilihan utama aku ni. Seorang pengambil ataupun seorang set piece taker, penalti yang hampir sempurna lah. Kalau tak silap aku, baru sekali saja yang beliau miss penalti. Cole Palmer juga sebenarnya membantu Chelsea untuk menjadi juara dunia, menewaskan PSG dengan jaringan 3-0 pada musim lepas dan juga melengkapkan trofi yang boleh dimenangi oleh Chelsea dalam pertandingan sesebuah kelab di Eropah, iaitu dengan memenangi UEFA Conference League lah di bawah kendalian Enzo Maresca sebelum ini. Jadi itulah dia, 3 bahagian tengah menyerang aku, iaitu berada di role number 10 adalah Gianfranco Zola, di right wing adalah Cole Palmer dan juga di left wing adalah Eden Hazard. Kemudiannya tinggal satu saja lagi posisi yang perlu aku bincangkan di sini, iaitu di bahagian penyerang. Korang pun sudah pasti tahu siapakah penyerang yang jadi pilihan aku, man for the big moment, iaitu jaminan gol di pentas terbesar. Di bahagian serangan hanya ada satu nama yang layak untuk memimpin barisan pasukan ini, seorang lelaki yang dicipta sebagai untuk detik-detik paling genting, iaitu Didier Drogba, the King Drogba. Bagi aku dia bukan sekadar penjaring gol. Drogba adalah seorang pejuang, seorang fighter di dalam padang untuk berjuang dengan demi lencana di dada, orang cakap kan. Drogba juga mempunyai rekod luar biasa, menjaringkan 10 gol dalam 10 perlawanan akhir piala. Drogba adalah penjaring gol keempat terbanyak kelab dengan 164 gol. Legasi Drogba memang terpahat selamanya pada malam di Munich tahun 2012, iaitu kita berjaya memenangi Champions League buat kali pertama dalam sejarah penubuhan kelab kan, di mana tandukan lewatnya untuk memberikan gol penyamaan selepas Bayern Munich membuka jaringan dengan Thomas Muller kan, dan juga sepakan penalti kemenangan menghadiahkan trofi Liga Juara-Juara pertama Chelsea. Didier Drogba adalah seorang striker yang akan memberikan jaminan gol dalam perlawanan besar. Itulah dia kesebelasan utama teragung Chelsea versi aku. Daripada tembok pertahanan yang diketuai oleh Peter Cech dan juga John Terry, ke bilik enjin yang dipacu oleh Enkante dan juga Lampard, sehinggalah barisan serangan Magis, Zola, Hazard, Palmer dan juga Drogba. Bagi aku ini adalah sebuah pasukan yang menggabungkan kekuatan fizikal, kebijaksanaan taktikal, kreativiti, mentaliti juara dan juga kepimpinan yang terbaik yang pernah Chelsea miliki. Pilihan ini pastinya akan mencetuskan perdebatan lah. Dan itulah tujuannya konten ini. Mungkin anda rasa Ricardo Carvalho yang berhak untuk menggantikan Thiago Silva untuk bersama-sama dengan John Terry di bahagian centre back. Ataupun mungkin juga korang rasa Claude Makelele sebenarnya yang lebih layak untuk menggantikan N'Golo Kante kerana CDM
central defensive midfielder itu datang daripada club di Makalele kan. Jadi sekarang inilah dia. Giliran korang pula lah. Giliran korang pula semua untuk berikan pilihan korang. Aku dah bentangkan hujah aku. So di ruangan komen di bawah, bina kesebelasan utama impian korang. Siapa yang korang pilih? Dan apa yang lebih penting, legenda manakah yang korang terpaksa korbankan dan kenapa? Aku tak sabar sebenarnya nak baca lah kalau korang sudi untuk menulis pilihan kesebelasan utama korang lah. Jadi itulah saja daripada aku, Zonan, daripada The Blue Podcast Malaysia. Aku nak mengucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel aku. Kepada yang masih lagi segan untuk subscribe, bolehlah subscribe channel aku. Dan jangan lupalah untuk tekan juga butang loceng notification tersebut. Jadi kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.